Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama melangkah ke tahun 2026 dan menoleh sejenak kepada kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh JPPM sepanjang tahun 2025. Pertama sekali, setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada semua warga JPPM atas dedikasi dan usaha cemerlang sepanjang tahun 2025. Setiap pencapaian yang diraih jabatan adalah hasil kerja keras dan komitmen anda semua. Tahun 2026 adalah tahun untuk kita melestarikan JPPM sebagai peneraju keharmonian perusahaan di bawah payung Malaysia Madani. Berteraskan nilai ihsan dan hormat, kita bekerja secara berpasukan dan berinovasi bagi memastikan integriti kekal sebagai nadi kecemerlangan. Bersama-sama, kita pastikan Malaysia kekal stabil dan makmur, di mana hak pekerja dan majikan diseimbangkan dengan adil demi kesejahteraan sosial rakyat secara holistik. Pada tahun 2025, pelbagai kejayaan telah dikecapi. Pencapaian pertama yang amat membanggakan khususnya dalam pengurusan representasi pemulihan kerja di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 atau dikenali sebagai Akta 177. Sehingga 18 Disember 2025, jabatan telah menerima 5,267 kes. Daripada jumlah tersebut, 5,046 kes berjaya diselesaikan, termasuk 3,226 kes diselesaikan melalui proses runding damai yang melibatkan bayaran ex gratia sebanyak 77 juta ringgit. Penyelesaian ini telah menjimatkan kos litigasi yang dianggarkan sebanyak 32.2 juta. Kejayaan tersebut telah meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap pengendalian proses runding damai yang dilaksanakan oleh JPPM dan seterusnya memastikan keharmonian perusahaan kekal kondusif. Dalam usaha memelihara keharmonian landscape industri negara, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia terus melangkah ke hadapan dengan pemantapan Labour Dispute Prevention and Resolution System menerusi pendekatan proses runding damai. LDPRS ini telah membuktikan keberkesanannya apabila berjaya menyelesaikan pelbagai pertikaian perusahaan secara tuntas, adil dan tanpa melalui proses litigasi yang rumit. JPPM komited untuk terus mentransformasikan LDPRS dengan memberi fokus terhadap peningkatan kepakaran pengamal perhubungan perusahaan. Penekanan khusus akan diberikan kepada pemerkasaan prosedur kilanan atau grievance procedure di peringkat dalaman syarikat. Langkah strategik ini bertujuan menjadikan prosedur tersebut sebagai saluran rasmi yang efektif dalam menangani konflik di peringkat akar umbi, sekaligus mengelakkan isu kecil daripada melarat menjadi pertikaian berpanjangan. Seiring dengan transformasi digital, ekonomi gig telah muncul sebagai fenomena baharu yang mengubah cara kita bekerja, menuntut anjakan paradigma dalam aspek perlindungan sosial dan perundangan buruh negara bagi mewujudkan ekosistem pekerjaan gig yang lebih adil, mampan dan melindungi. Ini kerana ada suara yang perlu didengar, ada hak yang perlu dijaga. Melalui mandat yang diberikan, JPPM telah memimpin usaha proaktif untuk menggubal rang Undang-Undang Pekerja Gig 2025. Detik bersejarah tercipta apabila suara pekerja gig akhirnya bergema di Dewan Parlimen. Bermula dengan kelulusan di Dewan Rakyat pada 25 Ogos sehinggalah kelulusan mutlak di Dewan Negara pada 9 September 2025. Sepanjang tahun ini, JPPM telah mengendalikan kes-kes pertikaian perusahaan di bawah Akta 177 dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Prestasi cemerlang telah dicapai di bawah Seksyen 12A, iaitu kes permohonan hak berunding tunggal dan tindakan perusahaan seperti piket, masing-masing merekodkan 100% penyelesaian.
Pencapaian ini mencerminkan kecekapan pegawai dalam mengendalikan kes-kes pertikaian perusahaan dengan pantas dan berkesan demi memastikan kestabilan hubungan perusahaan di tempat pekerjaan. Bagi kes kebuntuan dan keengganan untuk memulakan perundingan kolektif di bawah Seksyen 13 Akta 177, Jabatan telah berjaya menyelesaikan sebanyak 82%, iaitu 55 kes daripada 67 kes yang dikendalikan. Pada tahun 2025, Mahkamah Perusahaan telah memberi pengiktirafan sebanyak 210 perjanjian kolektif dan pengiktirafan ini telah memberi faedah kepada 57,932 orang pekerja. Di sebalik pencapaian tersebut, Jabatan turut berhadapan dengan cabaran yang semakin mencabar dalam pengendalian kes di bawah Seksyen 8 iaitu aduan berhubung union busting dan tuntutan pengiktirafan di bawah Seksyen 9 Akta 177. Cabaran ini adalah selari dengan pindaan kepada Akta 177 serta pelaksanaan peraturan-peraturan perhubungan perusahaan 2009 yang telah membawa perubahan ketara dari segi tafsiran, prosedur dan pematuhan undang-undang. Kes-kes yang melibatkan isu kebebasan berpersatuan dan pengiktirafan kesatuan memerlukan penelitian yang lebih mendalam serta pengendalian yang teliti bagi memastikan keputusan yang dibuat adalah adil, sah dan selaras dengan kehendak undang-undang semasa. Keadaan ini menuntut peningkatan keupayaan pegawai, bukan sahaja dari aspek pemahaman perundangan, malah dari segi kemahiran pengurusan kes, kebijaksanaan rundingan serta keupayaan membuat penilaian yang seimbang antara kepentingan pekerja, majikan dan kestabilan industri secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, fokus jabatan pada masa hadapan adalah untuk memperkukuh kompetensi pegawai melalui latihan berterusan, memperkemas pengurusan awal kes, memantapkan tabir urus serta memperluaskan penggunaan pendigitalan dalam pengendalian pertikaian. Pada masa yang sama, pendekatan pencegahan dan kerjasama tripartite akan terus diperkukuhkan bagi memastikan penyelesaian pertikaian dapat dicapai secara lebih berkesan dan mampan. Dalam usaha kita memacu Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan tinggi, Jabatan telah memikul tanggungjawab dalam menerajui sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun PLWS sejak tahun 1996. PLWS merupakan salah satu instrumen yang menghubungkan ganjaran secara langsung kepada prestasi individu dan syarikat. PLWS telah berjaya menerapkan budaya kerja berasaskan prestasi dalam industri kita. Keberkesanan sistem ini terbukti apabila pada tahun 2025 seramai 436,294 pekerja di seluruh negara telah menikmati manfaat peningkatan upah hasil daripada produktiviti yang dihasilkan. Antara faedah-faedah pelaksanaan PLWS adalah meningkatkan produktiviti dan daya saing di syarikat. Pembayaran upah diselaraskan mengikut prestasi syarikat dan pekerja, menjamin kestabilan pekerjaan serta meningkatkan motivasi, moral dan kepuasan bekerja. Ini adalah selaras dengan aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 ataupun RAMK-13. Kerajaan bertekad memastikan rakyat menikmati kehidupan yang lebih produktif dan bermaruah. Salah satu langkah berterusan yang turut merupakan KPI JPPM adalah Workplace Corporate Engagement ataupun WCE yang dulunya dikenali sebagai lawatan harmoni ke tempat pekerjaan. Pendekatan WCE ini dipraktikkan oleh JPPM memberi satu impak positif dalam memperkukuhkan hubungan masyarakat industri. Melalui WCE, JPPM dapat berinteraksi secara lebih proaktif sesama masyarakat industri iaitu majikan, pekerja, kesatuan sekerja dan pihak berkepentingan lain bagi membina kepercayaan serta persefahaman bersama dalam membangunkan industri negara.
Aktiviti WCE ini menjadi pemangkin kepada pengukuhan hubungan masyarakat industri di Malaysia. Inisiatif ini telah memberi impak positif melalui interaksi proaktif antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja mereka. Dengan menjadikan WCE sebagai jambatan komunikasi, JPPM bukan sahaja berjaya menyelesaikan isu di tempat kerja, malah memperkukuhkan tahap profesionalisme dalam ekosistem pekerjaan negara. Dalam usaha mengekalkan keharmonian perusahaan, JPPM sentiasa menggalakkan komunikasi secara terbuka dan berstruktur antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja mereka. Kerangka kerjasama yang wujud ini hendaklah dilaksanakan secara berkala dan konsisten. Ianya bertindak sebagai pencegahan awalan agar konflik tidak berlarutan dan menjadi serius di tempat kerja. Dialog boleh dilaksanakan secara bipartite di peringkat organisasi atau syarikat atau secara tripartite dengan penglibatan pihak kerajaan, terutama bagi isu-isu tentang pemahaman undang-undang yang dikuatkuasakan oleh JPPM. Sepanjang tahun 2025, seramai 286,407 orang peserta telah terlibat dalam program keharmonian perusahaan anjuran JPPM yang melibatkan sesi dialog bipartite atau tripartite melepasi sasaran tahun 2025 iaitu sebanyak 12,000 orang. Jabatan telah menganjurkan program IR9, Anugerah Syarikat Harmoni 2025 dan peluncuran skor IHI Nasional. Program ini telah memberi pengiktirafan kepada pemenang Syarikat Harmoni 2025. Pengiktirafan ini dapat membantu menjenamakan syarikat sebagai entiti korporat yang berdaya saing serta menjadi contoh kepada pemain industri lain untuk membudayakan keharmonian di tempat kerja. Keharmonian industri negara terus diperkukuh melalui pelaksanaan kajian Indeks Keharmonian Industri ataupun IHI Nasional 2026 akan datang. Langkah ini adalah kesinambungan daripada kejayaan skor 83.6% pada tahun 2024 yang membuktikan keberkesanan inisiatif strategik oleh JPPM dan KESUMA dalam mewujudkan ekosistem kerja yang stabil dan produktif. Bagi memperkukuhkan dasar pendigitalan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan jabatan, Industrial Relations Information System atau IRIS yang berfungsi sebagai sistem bersepadu dengan pengkalan data berpusat serta kemudahan single sign-on bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan telah disediakan untuk diguna sepenuhnya secara rasmi oleh semua pengguna berkuasa mulai 1 Disember 2025. Pelaksanaan ini adalah selari dengan dasar pendigitalan KESUMA yang menekankan kecekapan proses kerja, penggunaan sistem bersepadu serta pemerkasaan pengurusan data secara digital di seluruh jabatan agensi di bawah kementerian. Pelaksanaan IRIS juga mencerminkan kesungguhan jabatan dalam memodernkan tabir urus, memperkukuhkan integrasi data serta menyokong pembuat keputusan berasaskan maklumat selaras dengan aspirasi kerajaan ke arah perkhidmatan awam yang cekap, responsif dan berintegriti. Selain daripada pencapaian utama ini, prestasi pengurusan jabatan juga menunjukkan kecemerlangan. Keberkesanan ini terbukti melalui prestasi perbelanjaan mengurus yang mencicah 101.22%, mencerminkan ketangkasan dalam menguruskan sumber kewangan secara optimal. Semua urusan pentadbiran jabatan telah dilaksanakan sepenuhnya dan pengauditan kewangan di Ibu Pejabat JPP telah dianugerahkan penarafan cemerlang. Semua ini menunjukkan komitmen kita dalam memastikan operasi jabatan berjalan lancar, menyokong visi dan misi jabatan serta menyediakan sokongan pentadbiran dan infrastruktur yang mantap kepada jabatan. Jabatan menyasarkan transformasi pegawai dalaman menjadi pakar runding bertauliah melalui pengintegrasian metodologi dan standard antarabangsa ILO
organisasi bakal melahirkan kumpulan bakat dalaman, internal talent pool yang kompeten dalam mengemudi resolusi konflik industri secara mandiri tanpa kebergantungan kepada pihak luar. Dalam rangka masa depan perhubungan perusahaan pada tahun 2026, Jabatan telah menetapkan pelan tindakan untuk membangunkan sebuah pusat kepakaran perhubungan perusahaan. Ia bukan sekadar sebagai pusat latihan, tetapi ia berfungsi sebagai nadi intelektual perhubungan perusahaan negara. Perancangan jabatan merangkumi penyediaan modul latihan yang holistik, di mana tumpuan tidak hanya terhad kepada aspek perundangan, malah diperluaskan kepada ekosistem pekerjaan dan pemakaian teknologi baharu. Kita sedang menyusun strategi untuk melahirkan barisan pegawai yang berkepakaran dalam menyelesaikan konflik, pemikir, pemudah cara dan arkitek keharmonian perusahaan. Pelan komunikasi jabatan bagi tahun 2025 telah berjaya kita laksanakan dengan penuh jayanya. Kita bukan sahaja telah berjaya melaksanakan strategi komunikasi dengan berkesan, malah kita telah mencapai objektif yang lebih besar, iaitu memperkenalkan identiti dan fungsi jabatan kepada peringkat yang lebih luas. Melalui pelan ini, kita telah membuktikan keupayaan dalam mempromosikan produk-produk jabatan, penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan efektif. Apa yang lebih membanggakan, keberhasilan komunikasi kita sepanjang tahun 2025 telah meletakkan jabatan pada kedudukan yang strategik sebagai pakar rujuk utama dalam hal ehwal keharmonian perusahaan. Harapan saya dengan semangat melangkah ke tahun baru 2026, JPPM akan terus cemerlang, tekad yang lebih tinggi dan komitmen untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik demi pekerja, industri dan negara. Saya yakin dengan usaha bersama, JPPM akan terus mencapai kecemerlangan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada semua pihak. Harapan saya bagi tahun 2026 agar momentum kecemerlangan ini tidak sekadar dikekalkan tetapi digandakan. Saya mahu kita terus memperkasakan peranan sebagai pakar rujuk keharmonian perusahaan di peringkat nasional dan antarabangsa menerusi inovasi digital dan komunikasi yang lebih inklusif. Mari kita bulatkan tekad untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun kecemerlangan berganda, di mana setiap produk dan perkhidmatan kita terus menjadi pilihan utama rakyat dan pihak berkepentingan. Saya akhiri dengan dua rangka pantun. Mekar melati di dalam taman, harum baunya di waktu pagi. 2025 menjadi pedoman, 2026 melangkah tinggi. Bintang kejora kiasan pedoman menjadi panduan pelayar samudra. Harmoni terjaga menjadi warisan Jabatan Cemerlang Negara Sejahtera. JPPM komited mencorak masa hadapan keharmonian perusahaan. Selamat Tahun Baru 2026. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.